Salam sejahtera saya ucapkan kepada Madam Grace. Pada hari ini, kami dari kumpulan Ladies & Co akan membentangkan perniagaan kami yang bernama La Crochet. Pada bahagian pertama iaitu pengenalan produk. Produk yang kumpulan kami jual ialah gantungan kunci buatan tangan yang berbentuk haiwan. Dan seperti yang boleh dilihat, produk kami mempunyai logonya yang tersendiri dengan slogan Sofian Sweet Charm. Seterusnya kita beralih kepada maksud di sebalik pemilihan nama Ladies & Co dan La Crochet. Ladies & Co dipilih sebagai simbolik keanggotaan kumpulan yang sepenuhnya terdiri daripada ahli perempuan, manakala La Crochet pula melambangkan sentuhan feminin dalam seni mengait. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang masalah dan keperluan pelanggan. Terdapat 3 aspek yang kami dapati iaitu personalisasi, kewangan serta trend dan estetik. Bagi personalisasi, antara masalah yang dihadapi pelanggan adalah sukar mencari hadiah yang unik dan mempunyai sentuhan peribadi. Kemudian, kebanyakan kitchen di pasaran adalah produk kilang yang sama dan tidak istimewa. Jadi, antara penyelesaian atau keperluan pelanggan yang boleh kami sediakan adalah setiap kitchen dihasilkan sepenuhnya secara handmade, menjadikan ia lebih bermakna dan eksklusif. Kemudian, menyediakan pelbagai rekaan yang comel dan trendy untuk memenuhi citarasa pelanggan. Bagi yang seterusnya pula ialah kewangan. Antara masalah yang dihadapi pelanggan adalah ramai pelanggan, terutamanya pelajar, mempunyai bajet yang terhad. Seterusnya, barang handmade lain di pasaran biasanya mahal dan tidak mampu dibeli. Jadi, untuk menyelesaikan masalah pelanggan ini, kami menawarkan harga mesra pelanggan yang sesuai untuk semua golongan. Kemudian, kami juga membolehkan pelanggan memiliki produk handmade yang cantik tanpa perlu berbelanja besar. Yang ketiga pula adalah trend dan estetik. Antara masalah yang dihadapi pelanggan adalah pelanggan terutama remaja suka barang yang cute, estetik dan mengikut trend semasa. Kemudian, sukar mencari produk handmade yang tampil moden dan menarik. Jadi, untuk menyelesaikan masalah ini, kami menghasilkan rekaan kitchen crochet yang selari dengan trend TikTok atau Instagram. Seterusnya, kami juga menawarkan variasi warna cerah atau pastel, vibrant dan konsep comel yang digemari ramai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan menerangkan trend pasaran semasa bagi produk kami. Trend pasaran semasa yang pertama adalah trend hadiah peribadi ataupun personal gift, di mana orang ramai pada masa kini menjangkai kitchen yang boleh dihasilkan mengikut kehendak mereka melalui pemilihan tema, nama dan warna kegemaran mereka. Kitchen jenis ini sering dijadikan sebagai hadiah hari jadi, hadiah untuk pasangan dan rakan-rakan, serta dijadikan sebagai cenderamata untuk majlis-majlis kecil kerana ia mempunyai makna dan bersifat peribadi. Selain itu, terdapat juga trend pengumpul ataupun collector trend, di mana sebahagian pelanggan gemar mengumpul kitchen kerana mereka bentuknya yang unik, mempunyai bentuk dan warna yang jarang dilihat di pasaran. Trend ini mewujudkan permintaan berulang, di mana pelanggan akan lebih memilih lebih daripada satu kitchen untuk melengkapkan koleksi mereka. Seterusnya, populariti produk buatan tangan dan handmade yang semakin meningkat pada masa kini kerana pelanggan lebih cenderung membeli produk yang unik, mempunyai personal dan tidak dihasilkan secara mass production. Dan tambahan pula, wujudnya trend support small business yang sangat popular pada masa kini, di mana masyarakat akan lebih menyokong usahawan kecil dan membeli produk tempatan. Akhir sekali, terdapatnya trend estetik dan comel yang sangat popular dalam kalangan golongan muda pada masa kini. Kerana reka bentuk kitchen yang berbentuk haiwan, bunga dan karakter yang comel menarik minat pelanggan. Dan penggunaan warna pastel dan gaya yang estetik menjadikan produk ini mudah mendapat perhatian di media sosial
sekaligus meningkatkan permintaan terhadap kitchen yang dikait. Kesimpulannya, permintaan terhadap kitchen yang dikait semakin meningkat kerana ia memenuhi cita rasa pelanggan yang mahukan produk yang unik dan bermakna dan estetik. Sekian, terima kasih. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang pesaing utama kami. Kumpulan kami mempunyai 3 pesaing utama, antaranya ialah North Arts, Notes and Love, dan Fighting Kitchen. North Arts ini menjual kitchen kroket seperti bunga dan ribbon yang berharga RM3 hingga RM8. Kekuatan mereka ialah handmade dan custom warna, tetapi reka bentuk produk mereka sangat terhad. Bagi Notes and Love pula, mereka menawarkan kitchen kawat bulu yang bermotifkan haiwan dan bunga. Mereka ni aktif dalam media sosial, tetapi harga yang mereka letakkan di sana tidak jelas. Seterusnya ialah Fighting Kitchen. Fighting Kitchen ini menjual kitchen akrilik yang bercetak dengan harga RM2. Kitchen ini murah dan comel, tetapi tidak handmade dan kurang eksklusif. Seterusnya, saya akan menerangkan kenapa kitchen kami ini lebih baik daripada kitchen yang mereka jual tersebut. Antaranya ialah La Crochet ini mempunyai pelbagai bentuk yang trending dan menarik. La Crochet pula menawarkan lebih banyak karakter popular. Ini menjadikan produk kami sesuai untuk pelanggan yang mahukan aksesoris unik, personal serta sesuai dijadikan sebagai hadiah istimewa kepada kawan-kawan atau keluarga. Kedua pula, kelebihan La Crochet ini pula ialah produk handmade yang berkualiti tinggi. Setiap kitchen yang dihasilkan dengan crochet buatan tangan yang memberikan nilai eksklusif dan sentuhan seni. Kami menggunakan benang yang berkualiti tinggi supaya produk tahan lama dan kemasan lebih kemas berbanding produk lain. Seterusnya juga, kami juga menyediakan COD di kawasan Unimas dengan cas penghantaran yang sangat murah, iaitu RM1 hingga RM2 sahaja. Ini boleh memudahkan pelanggan mendapatkan produk kami tanpa sebarang kesulitan. Jadi, kesimpulan daripada pesaing utama ini ialah La Crochet bukan sekadar kitchen, tetapi hadiah eksklusif yang membawa nilai sentimental kepada semua. Seterusnya, saya akan membentangkan potensi perniagaan pada masa hadapan. Yang pertama adalah menjadi sumber pendapatan sampingan yang stabil. Produk ini mudah dibuat dari rumah dan fleksibel dari segi masa dan tidak memerlukan mesin yang mahal. Ini menjadikan pilihan yang sesuai untuk mencari pendapatan tanpa komitmen modal yang berat. Yang kedua adalah kos modal yang rendah tetapi keuntungan yang tinggi. Perniagaan ini memerlukan modal yang kecil kerana bahannya seperti benang, berbola kapas dan rantai crochet adalah murah. Namun, kerana produk ini dihasilkan secara handmade, nilai jualannya tinggi dan mampu memberikan keuntungan yang besar kepada peniaga. Yang ketiga adalah permintaan produk handmade yang meningkat. Produk ini menarik perhatian kerana ia bukan sahaja berfungsi sebagai aksesori, namun boleh menjadi hadiah atau cenderahati yang bermakna. Permintaan produk kecil, comel dan kreatif dijangka akan terus meningkat dalam kalangan generasi muda dan komuniti digital. Seterusnya, saya akan meneruskan pembentangan terakhir dengan bisnes model Canva. Bagi komponen utama kami, rakan kongsi kami adalah pembekal benang. Kerjasama dengan pembekal ini penting bagi memastikan kami mendapat bekalan bahan mentah yang berkualiti secara konsisten untuk proses penghasilan produk. Seterusnya, aktiviti utama perniagaan kami merangkumi proses mengait gantungan kunci secara manual, menerima dan menyusun tempahan daripada pelanggan, mengambil serta mengedit gambar produk untuk tujuan promosi, menguruskan pembungkusan dan penghantaran pesanan,
serta memuatai iklan di aplikasi WhatsApp secara berkala. Untuk menjalankan aktiviti tersebut, sumber utama yang kami perlukan adalah bahan mentah seperti benang, jarum kait dan rantai gantungan kunci, peralatan sokongan seperti gunting dan jarum, serta sebuah telefon pintar yang berfungsi untuk mengambil gambar produk dan menguruskan jualan. Nilai yang ditawarkan kepada pelanggan melalui produk ini adalah keunikan barangan buatan tangan atau homemade, harga yang mampu milik dengan pilihan pembayaran secara ansuran, penggunaan benang yang lembut dan tahan lama, produk yang sangat sesuai dijadikan sebagai hadiah, pelanggan boleh membuat kostum dari segi bentuk serta warna, serta pilihan rekaan karakter lain yang sedang trending. Bagi aspek hubungan dengan pelanggan, kami mempraktikkan layanan yang baik bagi setiap tempahan yang diterima, memberikan respon yang pantas melalui mesej, dan menyediakan pembungkusan yang sesuai serta menarik untuk menjaga kepuasan pelanggan. Segmen pelanggan yang kami sasarkan terdiri daripada pelajar universiti dan peminat barangan comel, individu yang ingin memberi hadiah kepada orang lain, ibu bapa serta peminat haiwan yang menyukai karakter, serta rangkaian kenalan yang sedia ada di aplikasi WhatsApp. Untuk saluran pemasaran, kami memfokuskan sepenuhnya kepada penggunaan aplikasi WhatsApp sebagai platform utama untuk berinteraksi, mempromosi, dan mengambil tempahan daripada pelanggan. Struktur kos perniagaan kami melibatkan beberapa perbelanjaan utama iaitu kos pembelian barang, rantai kunci, dan aksesori, kos pembungkusan produk, kos penghantaran kepada pelanggan, serta kos penyelenggaraan atau penggantian peralatan mengait. Akhir sekali, sumber pendapatan perniagaan ini dapat dijana melalui jualan terus gantungan kunci, tempahan gantungan kunci mengikut permintaan pelanggan, jualan stok gantungan kunci sedia ada, serta melalui tempahan-tempahan khas yang lain. Sekian sahaja pembentangan bisnes model Canva daripada saya. Terima kasih atas perhatian anda.